Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TV RZ at PBKL hari yang ketiga. Jadi hari ini kami masih lagi berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Dan pada episod kali ini, kita berpeluang menampilkan seorang tokoh yang memainkan peranan penting dalam memperkasa industri buku, terjemahan dan persuratan negara. Jadi bersama kita ialah Tuan Sakri Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Terjemahan dan Buku Malaysia atau lebih dikenali sebagai ITBM. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang peranan ITBM serta perkembangan semasa industri buku negara, marilah kita bersama-sama mendengar perkongsian daripada tetamu istimewa kita pada hari ini. Baiklah, apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya mulakan dengan soalan saya yang pertama. Okey, boleh Tuan kongsikan apakah konsep pameran ITBM untuk PBKL tahun ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama panggil Acik lah mengucapkan berbanyak terima kasih kerana diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan adik Fasihah di podcast Kementerian Pendidikan Malaysia pada hari ini. Untuk makluman adik Fasihah, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia memang setiap tahun kita mengikuti Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan untuk kali ini di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang ke-2026, kita sedikit membuat kelainan berbanding dengan pesta-pesta buku sebelum ini. Saya yakin adik Fasihah dah tengok ke reruai ITBM? Belum lagi. Datang. Kalau sempat nanti datang, adik akan melihat satu kelainan berbanding dengan reruai-reruai lain pun. Kalau adik tengok di reruai ITBM akan ada warna biru. Dan di dalamnya itu berkotak-kotak. Seperti adik masuk dalam sebuah ruang server. Ruang server bermaksud pusat penyimpanan data kan. Tapi kali ini ITBM membawakan konsep server itu tetapi merupakan gudang pengetahuan, di mana ITBM membawa 3 perkara utama untuk penyertaan di Pesta Buku Antarabangsa 2026 kali ini, iaitu buku-buku yang berkaitan dengan TVET, STEM, AI, dan kita juga adakan aktiviti robotik, Strawbiz untuk membentuk reka bentuk untuk anak-anak kecil kan. Dan juga kita juga masih juga pamer dan menjual buku-buku terbitan ITBM, sama ada buku terjemahan maupun buku karya asli. Jadi secara keseluruhan kami displaykan elemen-elemen yang berkaitan dengan usaha untuk menyokong dan usaha untuk mendukung bahan-bahan pembelajaran bagi mencapai rancangan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Jadi ITBM tahun ni menggunakan konsep server, ya Tuan? Betul. Betul. Gudang ilmu. Gudang ilmu. Jadi server tu adalah gudang ilmu. Ya. Betul. Jadi tadi Tuan ada sentuh tentang buku-buku. Boleh Tuan terangkan lebih lanjut tentang buku-buku yang ITBM bawa tahun ini? Okey. Seperti mana yang saya sebutkan di awal, di mana kita ada 3 konsep buku yang kita displaykan, kita pamerkan di reruai ITBM. Tempatnya paling mudah saja di pentas utama di belakang tu, Pelataran Putra di 305. Mudah saja kalau pergi je kat pentas utama kat belakang tu dan nampak ada cahaya-cahaya yang biru tu, itulah ITBM. Jadi 3 buku-buku yang 3 kategori buku yang kita bawa untuk kali ini. Satunya adalah karya-karya terjemahan dan juga karya-karya asli, di mana Acik ada bawa beberapa contoh buku di mana kita perkenalkan bahan bacaan tambahan dalam bentuk komik. Contohnya buku Hantuah.
Buku Hang Tuah ini sangat mudah untuk dibaca kerana telah dipecahkan kepada 10 jilid. Ini antara buku yang kami laksanakan. Begitu juga untuk bidang sains ni kita bawakan Comic Maxion, siri komik sains, di mana kita tahu sekarang kebanyakan adik-adik pelajar pesaing dengan buku adalah gadget. Betul. Kan? Jadi kita cuba untuk bawakan buku-buku dalam bentuk komik yang mudah dibawa, mudah dibaca dan dia tidak terlalu banyak teks. Jadi ini antara yang kami bawakan. Selain daripada buku terjemahan, ada juga karya asli. Dan ITBM juga menerbitkan buku-buku yang sifatnya untuk pelajar-pelajar di perguruan tinggi pun ada. Jadi bukan sahaja kami menumpukan kepada sekolah rendah, sekolah menengah, tapi di perguruan tinggi juga. Selain daripada itu, kami juga masih membawakan karya-karya agung, baik karya-karya agung di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Jadi masih ada yang kami bawakan buku Hang Tuah, tapi buku dalam bentuk teks bahasa Inggeris yang kami adakan kerjasama dengan penerbit-penerbit luar negara. Ini sebagai salah satu usaha ITBM untuk mengantarabangsakan karya-karya Nusantara. Selain daripada itu juga kami juga memperkenalkan buku-buku yang kami bawa daripada UK, buku baru yang penerbitnya Macmillan, di mana kalau adik Fasihah lihat sewaktu kunjungan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri kemarin di Reruai Mapim, Yang Amat Berhormat ada menyebutkan tentang bahawa TVET dan STEM bukan lagi pilihan yang kedua. Nampak pendekatan pemimpin negara kita ke arah mewujudkan masyarakat pelajar kita untuk mendekatkan diri berkaitan dengan STEM, TVET dan AI di digital, masuk digital. Dan lebih awal daripada itu sebenarnya ITBM telah mempersiapkan buku-buku, lebih daripada 500 judul buku 500 untuk kami displaykan, dan kami akan mengajak rakan-rakan penerbit daripada Malaysia untuk bersama-sama menerbitkan dan menterjemahkan karya-karya tersebut ke bahasa Melayu. Jadi ini antara yang kami laksanakan selain daripada konsep untuk mendekatkan adik-adik pelajar sekolah rendah, pelajar-pelajar ataupun prasekolah, di mana kita dedahkan buku-buku daripada luar negara yang kami bawakan daripada penerbit-penerbit terkenal dan kami displaykan di Reruai ITBM lah. Jadi tuan, kalau yang macam kita baca karya-karya daripada luar negara tu, sebenarnya ITBM lah yang akan terjemahkan ke sebahagiannya, betul, sebahagiannya. Kerana ada pihak-pihak lain juga yang menterjemah. Tetapi ITBM lebih fokus kepada knowledge transfer. Jadi usaha untuk memindahkan ilmu pengetahuan daripada luar ke bahasa Melayu dan boleh dibaca oleh kalangan masyarakat Malaysia lah. Ya, betul. Okey, baik. Jadi tuan, apakah perbandingan fokus pameran tahun ini dengan tahun lepas yang paling kita fokuskan untuk tahun Kalau tahun-tahun lepas, ITBM lebih cenderung kepada menjual buku-buku yang telah diterbitkan sebelumnya, di mana buku seperti yang saya sebutkan tadi, buku-buku terjemahan dan juga karya asli dalam buku prasekolah, buku sekolah rendah, sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Tetapi kali ini kami lebih cenderung untuk membawakan buku-buku yang akan digunakan dalam tempoh 5 ke 10 tahun ke depan. Itu yang kami bawakan, buku-buku berkaitan dengan TVET STEM tadi, di mana ada lebih kurang dalam 500 judul. Dan kita harapkan kalau ITBM saja yang akan menerbitkan buku-buku ini, sudah pasti kita akan ada kekangan kerana dari segi masa, keuangan dan sebagainya. Jadi kita harapkan nanti akan ada penerbit-penerbit daripada dalam negara yang akan bersama-sama ITBM untuk menerbit dan menterjemahkan buku-buku berkenaan. Jadi dia akan mengambil masa lah 500 judul dalam pelbagai bidang berkaitan dengan EV, berkaitan dengan kejuruteraan dan sebagainya. Dan ini merupakan suatu usaha
yang dibuat oleh ITBM untuk menyokong apa yang ingin dicapai oleh negara dalam tempoh 10 ke 15 tahun ke depan. Baik. Jadi ITBM ni sekarang dia memfokuskan kepada STEM ke, Tuan? Bukan hanya memfokuskan kepada STEM. Kita merakumi pelbagai bidang ilmu. Walau bagaimanapun untuk kali ini, untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 ini, kami memberi tumpuan kepada STEM supaya kita memberi motivasi bukan sahaja untuk ITBM, Dewan Bahasa dan sebagainya, tetapi juga di kalangan penerbit-penerbit swasta. Ini adalah usaha yang kami lakukan untuk menggerakkan industri perbukuan negara, menyokong dan mendukung apa yang dicita-citakan oleh pemimpin negara, insya-Allah. Baik. Jadi semoga penerbit-penerbit tempatan ni boleh kita bekerjasama dengan ITBM ni, Tuan. Boleh, insya-Allah. Ya, boleh. Jadi semoga makin banyaklah penerbit-penerbit tempatan yang membuat kerjasama dengan pihak ITBM. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Sakri Abdullah atas perkongsian yang cukup bermakna dan membuka perspektif baharu tentang peranan buku, bahasa dan penterjemahan dalam membangunkan masyarakat berilmu. Baiklah. Semoga segala usaha yang dilaksanakan oleh ITBM akan terus memperkukuh ekosistem perbukuan negara, memperluaskan karya tempatan ke peringkat global dan menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Kepada para pendengar, jangan lupa untuk terus menyokong industri buku tempatan dengan membaca, menghargai karya penulis negara dan menjadikan ilmu sebagai amalan sepanjang hayat. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di tepi muara. Pesta buku, jom kita langkah. Borong novel, puaskan hati. Jadi jangan lupa untuk datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Jadi jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye.